Podcast minggu ini untuk Lawak Vaganza. Saya busy ditemani oleh Amar, kumpulan Cikanos. Siapa ahli dia? Anas dan Ciwan Cilok. Jom saksikan. Anas minum air putih itu mesti. Jadi terima kasih kepada semua wartawan-wartawan yang hadir pada hari ini. Jadi terima kasih kerana datang ke pelancaran 77 kata hikmah daripada Fata Morgana. Tak membuang masa lagi, saya mempersembahkan kepada anda artis yang sedang meningkat naik, Fata Morgana. Assalamualaikum semua. Okay, saya harap semua pun boleh tanya kalau ada kemusykilan ke apa-apa, boleh tanya saya sekarang. Saya tak ada masalah. Saya. Ya, siapa tu? Saya Kasim daripada Metros. Kasim? Oh, ya, saya nak tanya. Kau ni dah kenapa Fatah? Kenapa buat nama buku ni 77 kata hikmah apa? Kau tak ada job lakon ke apa? Untuk mendapatkan sebuah karya yang bagus ya, kita haruslah menggunakan feng shui. Di mana di dalam buku Chinese itu yang bermaksud Chung Ai Kerpeng Si Chou, itu adalah 77 itu adalah Ong. So saya boleh menggunakan 77 cakap itu untuk melariskan buku saya. Oh, jadi soalan saya, awak ni Cina ke? Nampaknya saya kena beritahu jugalah. Sebenarnya saya memang ada mix dengan Chinese lah. Saya ada mix Chinese. Boleh tak saya berbicara dengan slang Cina sebab saya tak biasalah cakap. Boleh. Terima kasih lah kalau macam tu. Aduh. Susah, saya memang susah nak cakap Melayu. Saya cakap macam ni okey. Okey. Dah tanya kan? Dah. Next please, next apa? Saya Rahman daripada Nasi Kandar Depan. Nasi Kandar Depan, wartawan Nasi Kandar Depan. Okey, jadi saya mau tanya, dalam halaman ketiga buku awak telah menulis minum air hujan itu mesti. Apa simboliknya? Pasal itu dalam bahasa Chinese-nya adalah Qingru Aike. Bahasa Melayu-nya nganga. Nganga. Apa maksudnya? You tak faham kan? Tak faham. Okey, sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu orang kata kebersihan yang jernih tanpa tapisan, iaitu fresh. Nampak? Untuk mendapatkan yang fresh, kamu harus nganga ketika hujan lebat. Nganga. Bila air masuk, itu fresh punya air. Oh, jadi apa kaitan dengan kehidupan kita? Okey, sebenarnya tak ada apa-apa kaitan. Masa tu hujan, aku boring, aku tulis lah itu. Okey. Janji boleh Cuan? Boleh, okey. Wah, saya boleh duduk? Boleh. Boleh. Next. Saya. Awak yang pakai tudung, Saya. Hai. Saya Wardah. Wadah? Ya. Wadah dari mana? Wardah dari tadi kat situ. You ejek aku ke? Tak. Tetap memang nama air macam itu. Wardah dari tadi kat situ, Benti. Sekarang Wardah dari tadi kat sini. Okey, Wadah. Nak tanya apa, Wadah? Okey. Mengenai percintaan awak dengan seorang aktris Neo Lobang. Sekali lagi? Neo Lobang. Apa lubang? Neo Lobang. Okey. Saya tak boleh pecah lubang itu. Itu lubang saya tak boleh bagi tahu. Sekarang ni kalau you nak tahu pasal percintaan saya dengan di lubang, you kena beli buku saya lah. You kena beli sikit-sikit je. Tak boleh kalau tidak apa boleh lah. saya Satu Malaysia nak tahu Fatah pasal percintaan you, Fatah. Wadah di situ. Dengar sini baik-baik, okey? Buku ini saya untuk jual. Senang untuk dibaca. Banyak gambar daripada tulisan. Okey? Next. Hai, saya Jebat. Aku tak suka nama Jebat. Saya boleh tukar nama. Siapa? Lantodak. Lantodak, okey. Budak Juwana kan? Budak Juwana. Okey, apa? Dalam buku baru hang ni, hang ada mengatakan yang kejayaan mendapat parking valet tu adalah yang paling manis dari hidup hang. Kenapa sebelum ni tak pernah dapat parking ke apa? Dia susah nak dapat sebenarnya. Aku pernah pergi ke Times Square. Betul aku pergi pavilion nak cari parking, tak boleh. Kasih pentas pun aku tak dapat parking. Aku hati panas lah. Bila aku hati panas, aku terus pergi ke KLCC. Alhamdulillah. Dapat kau parking valet lagi. Okey, sekarang nak tanya you all lah. Okey, satu soalan lah. Dekat KLCC ada parking valet tak? Tak ada. Tak ada kan? Jadi renung-renungkanlah. Terima kasih kerana sudi datang semua ke majlis pelancaran buku Fata Morgana. Jadi kita ada surprise daripada Fata Morgana sendiri yang Fata Morgana akan announcekan ya. Okey. Okey, disebabkan saya happy hari ini, saya akan nyanyikan lagu saya yang terbaru lah, Wanita Terlahir ya. Woo! Okey, boleh bagi beatbox tak? Beatbox. Okey. Kicak. Kicak tak mau, boom saja. Boom. Boom.
Warisan wanita terakhir, jiwa ragaku serahkan. Oi. Itu bukan lagu hang. Aku tahu bukan lagu aku. Sebab lagu aku sendiri, orang lain nyanyi lagi sedap pada aku. Aku tak tahu tu lagu aku ke lagu siapa. Itu dah persembahan daripada kumpulan Chikanos 77 Cakap Fatah Morgana daripada Ciwan juga Anas, kumpulan Chikanos, manager Amar. Kalau suka Chikanos, undi banyak-banyak di hotfm.com.my pastinya untuk lawak Vagan.